Pernah dengar cerita orang marah-marah sebab klaim takaful kena reject? Jom kita bedah kenapa perkara ni boleh berlaku. Ada 3 sebab utama. Pertama, non-disclosure. Korang tak beritahu sejarah sakit sebenar masa mula-mula apply. Yang kedua, waiting period. Korang masuk hospital untuk penyakit yang masih dalam tempoh menunggu. Dan ketiga, policy lapse. Perlindungan dah terbatal sebab korang dah lama tak bayar caruman. Dan yang terakhir adalah undiagnosed condition daripada pihak doktor semasa rawatan dijalankan. Syarikat takaful bukan sengaja nak tolak, tapi mereka kena ikut kontrak. Sebab tu, masa apply jangan sorok apa-apa. Jangan sampai claim kena reject kemudian hari. Dan perlindungan terbaik adalah kita sendiri memahami polisi yang diambil. Semoga bermanfaat dan share video ni supaya lebih ramai yang lebih faham tentang medical card.